Sebelum anda membeli emas, ada satu soalan asas yang perlu dijawab terlebih dahulu. Apa sebenarnya tujuan simpanan anda? Jawapan ini akan menentukan kategori emas yang sesuai dan jumlah gram yang perlu dikumpul. Pertama, jika tujuan anda adalah untuk dipakai sama ada sebagai perhiasan harian atau hadiah istimewa seperti perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan paling praktikal. Ia mempunyai rekaan yang cantik, tahan lasak dan tetap menyimpan nilai walaupun dipakai setiap hari. Kedua, jika tujuan anda adalah untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang, anda memerlukan emas 999 dalam bentuk gold bar atau dinar. Produk ini mempunyai spread rendah, lebih cepat memberikan keuntungan dan jauh lebih efisien untuk dibeli atau dijual semula. Inilah bentuk simpanan yang digunakan oleh penyimpan emas tegar untuk memaksimumkan keuntungan. Dan yang ketiga, jika tujuan anda adalah untuk wasiat atau perancangan legasi, anda perlukan emas fizikal yang bersaiz besar dan mudah diagihkan. Gold bar 100 gram, 250 gram atau 1 kilogram dan mudah untuk pemindahan harta kepada waris tanpa proses dokumentasi yang rumit. Ramai membeli emas mengikut emosi, tetapi penyimpan emas yang bijak membeli mengikut strategi. Bila tujuan anda jelas, setiap gram yang disimpan menjadi lebih tersusun, lebih berkesan dan lebih selari dengan matlamat kewangan jangka panjang anda. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.